Assalamualaikum teman-teman, apa khabar? Okey, hari ni DK nak masak limpa. Limpa masak rendang. Betul. Okey, rendang ada dua macam. Pertama ada yang tak nak tumis dulu sebab actually tak payah tumis pun boleh, tapi DK memang suka letak minyak sikit. Cara masing-masing kan ada cara tersendiri. So DK letak minyak sedikit dan terus masukkan rempah yang telah DK blender tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada pula orang dia tak nak letak minyak. So dia tinggal masuk rempah dan masuk sekali dengan semua benda-bendanya. Ya Allah, cili padi dengan cili kering ni betul menusuk jiwa. Masukkan apa ni, gula Melaka. Kenapa sedikit suka pakai gula Melaka? Sebab dia lemak. Dan DK terus masukkan sekali limpa. Okey, ingat ya, limpa ni dia ada banyak ada kulitnya tu nak kena disiat dulu. So dah direbus dan disiat. Bismillah. DK masukkan semua. Masukkan daun. Okey, semua masukkan aja. Masukkan kerisik. Okey, DK dah masukkan daun, dah masukkan limpa, dah masukkan kerisik. DK masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan santan. Jadi kotak tu masih ada lagi santannya. So kita cuci, bukan cuci lah, maksudnya dibersih-bersihkan tepi-tepi kotak tu kan, sayang kan santan tu. Masukkan lagi. Masuk lagi sedikit. Dan DK pun masukkan garam. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan gula. Okey, ni senang aja masak dia. Masukkan, lepas tu kita biarkan dia. Okey. Dan masukkan kalau santan tu gitu je, kita masukkan air sedikit lah lagi Bismillah. Okey, ada yang tanya, "Kak, limpa tu apa?" Limpa ni sebenarnya bahagian lembu tu lah. Tapi apa yang dia suka makan rendang limpa ni, sebab apa tau, dia macam sponge. Jadi rempahnya tu meresap dekat dalam limpa ni. Aduh, kalau dah betul-betul tua masakannya, dia akan menjadi lebih apa orang kata, sedap Dan kita pun bismillahirrahmanirrahim, kita kacau dan kita hanya perlu biarkan dia dan dia akan masak. Itu je. Senang kan? Senang sangat. Nanti ada yang tanya, "Sis, kalau tak letak minyak tak boleh ke?" Kalau tak letak minyak pun boleh, tak ada masalah. Cuma DK dah biasalah kan kadang-kadang orang ni kalau dah biasa tak boleh lari kan. So DK cuma letak minyak sikit. Ada yang kata, "Sis, ada yang tumis pun boleh." Kan DK dah cakap masing-masing ada cara masing-masing. Okey, dan tengok ni dah jadi macam ini dan kita akan biarkan dia sehingga dia sat. Tapi jangan lupa kalau kita dah masukkan semua benda ni, kita nak kena kacau-kacau selalu. Tiba-tiba kalau tak kacau jadi hangus saja lagi setengah jam nanti. Itu yang tak nak tu. Okey, jadi inilah dia rendang limpa. Dan DK akan tunjukkan apabila ia dah masak nanti. Dan tak lupa juga, DK kalau masak letak limpa, DK suka masam-masam. So DK letaklah asam keping. Tu salah banyak, 2 ataupun 3 pun boleh. Sebab limpa ni DK masak 3 kilo. Jadi DK letaklah dalam 2. Jadi masam-masam sikit. Baru ada rasa kick dia. Ya teman-teman, apabila dah masak, dah siap masak, beginilah rupa rendang limpa. Tengok tu. Macam tak sabar-sabar kita nak makan. Memang sambil-sambil mengacau tu, sambil-sambil juga merasa. Rasa je dah setengah kilo. Tu belum makan nasi lagi. Okey, jadi yang tak cuba. Sebab kalau tak cuba kita tak tahu. Senang, semua pakai masuk aja, kita lebokkan dia. Okey, so jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.